Hi, welcome back to Sembang Wayang. Seperti yang korang tahu, semalam baru je keluar satu trailer, final trailer Keluar Man. So hari ni aku jemput kawan aku daripada Film Freak, Syed. Hai. Kita nak tengok, aku tak usah lagi. Syed dah tengok lah. Tapi kita nak sama-sama tengok, perhatikan setiap satu dan kita akan bagi komen, pendapat dan mungkin teori daripada final trailer ni. So ya, okay, kita akan tengok sekejap. Okay, kenapa Vak. 3. Aku Keluang Man. Macam cerita lain. Kau perasan lah logo tu? Dah lama Ya, aku kan? menyanyi. Kini telah tiba masanya. Assalamualaikum. Nak ikut boleh? Annoying tak? Untuk jumpa sangsnya, awak dengan semua geng-geng ini dulu. Nadir. Oh, Nadir. Sampai bila engkau nak hidup untuk aku, Burhan? Saya nak balas balik. Kupu ni buat di keayaman. Dah sampai masa untuk awak putuskan siapa awak sebenarnya. Semua orang ingat saya dah mati, Burhan. Kena saat seram sekali balik. Lepas tu ini apa boleh? Kita enjoy. Okay. Daripada trailer tu, apa pendapat kau, Syed? Apa pendapat aku Sebenarnya, aku cerita daripada start first trailer keluar lah. Bila lepas first trailer keluar tu, sejujur-jujurnya aku dah mengurangkan sikit expectation aku ni lah. Yeah. And then bila aku tengok trailer ni, expectation aku tu masih macam tu lah, masih macam tu. But secara jujurnya juga aku rasa trailer ni macam a bit better sikit lah daripada the first one. Okay, betul? Aku rasa, tapi dia lagi pendek kan? Ya, betul, 1 minit lebih. Dan aku rasa dia, aku tak tahu lah. Aku rasa Astro dia nak play safe kot. Dia takut kot. Ya, Dia terlalu betul. panjang, dia akan jadi macam, alamak, draggy sangat lah. Ya, dia jadi macam first trailer lah. Kau tak rasa ke first trailer tu macam cram sangat? Macam semua benda dia nak letak. Aku setuju yang tu. Dan aku rasa first trailer tu, okay, aku ada beberapa pendapat lah. Kita tahu Astro sekarang ni dia macam nak ke arah MCU. Dan kita tahu dia cubaan untuk bagi ada banyak cubaan untuk merahsiakan benda-benda yang akan the next project yang dia akan nak buat. Betul? So since ni adalah trailer pertama yang diorang nak buat untuk Marvel pula Astro Show. Astro Show punya cinematic universe, aku rasa dia macam dia tak tahu apa yang patut dia keluarkan dekat trailer, sebab dia takut itu adalah sebahagian dari spoiler. Betul? Setuju. So itulah yang teori aku nak bersangka baik dengan Keluar Man ni. Kenapa trailer dia agak tak mengujakan untuk yang first trailer. Ya. Betul-betul. Aku pun rasa macam tu lah. Dia nak try kot sorok certain things. Aku rasa aku berharap lah, dan aku rasa banyak lagi benda-benda yang dia tak reveal untuk trailer ni kan. Betul, aku setuju juga banyak. Aku harap pun benda yang sama, tapi based on daripada trailer ni, apa yang kita boleh judge, aku rasa origin story Keluar Man sangat berbeza dengan animated series. Betul. Kau follow animated series tak? Aku tengok sebab kalau ikutkan cerita dia, yelah sebab kita tahu kartun zaman tu kan dia tak begitu titik beratkan detail sangat. Betul. So kita tahu Keluar Man asal mati, lepas tu dia jumpa Keluar Man Burhan jumpa baju atau suit tu dekat dalam hutan kan. Ya. Dia nampak mayat, ada seorang lelaki, dan bersama dengan mayat tu ada baju Keluar Man. Betul. So tu origin story untuk animated series. Kalau kita tengok tadi, dia punya baju tu macam
dekat locker. Tak tahu idea memang baju tu dia dah dapat sebelum tu ataupun itu adalah backstory. Itu aku tak pasti. Tapi aku dapat rasakan origin story ni dia banyak ubah lah untuk movie ni. Ya, tapi backstory dia pasal dia dengan Samsil rakan silat dan Ahmad tu cikgu silat dia masih sama. Masih sama. Cuma aku perasan lah maybe diubah dari segi yang diorang ni lepas belajar silat dah besar sikit diorang ada macam kind of military service, which is aku rasa make sense lah untuk kau buat dalam live action punya movie. Betul. Better. Sebab aku rasa before ni kalau kita tengok dia dalam animated series dia hanya belajar silat sebab tu yang dia pandai melawan orang kan dekat dalam animated series. So mungkinlah aku rasa dia nak buat sedikit logik untuk watak Keluang Man ni boleh jadi superhero dengan caranya adalah dia pernah ada backstory dia. Yelah aku tak tahu dia jadi apa, askar ke apa ke, polis ke, kita pun tak sure. Tapi tadi nampak ada nadi. Ya, betul. Aku rasa seorang pelakon high concert di reveal kan hari tu ada. Ya, itu Amir Rahman. Sekarang ni ada Nadi. So aku rasa berkemungkinan ada lagi watak-watak yang kita tak tahu. Boleh jadi Nadi adalah Tiong Man. Tinggi sangat. Aku ada dengar agak teori tu. Tapi kalau ikut logik kan sebenarnya yang paling layak jadi Tiong Man Amir Rahman. Sebab rupa dia lebih sesuai untuk jadi Tiong Man sebenarnya. Sebab sebab kalau ikut kan macam Nasty kan dia macam pendek sikit kan. So should be Tiong Man lebih pendek dari dia lah. Ya, betul. Miraiman. Kalau Nadir macam tak sesuai pula kan. Ya, betul. Aku setuju. Sebab Nadir tinggi. Tapi kan aku tak rasa kalau kita nampak filem ni nanti aku rasa dia akan portray Keluang Man ni tinggi dan Nasty ni akan tinggi. Sebab itu bahagian teknikal pada aku. Ya, faham. Camera angle kau boleh nampakkan yang sebenarnya Keluang Man ni tinggi. Boleh jadi. So aku tak rasa itu jadi isu pun sebab technical wise kau boleh je nak meninggikan seseorang tu secara dalam frame kamera. So tak ada masalah pun. So dia akan main dengan CGI juga lah. Tak CGI lah, technical lah. Mungkin props lah, boleh angle kamera. So maksudnya mungkin shot tu shot yang bersebelahan. Contoh macam Nasty mungkin lebih rendah daripada Remy Sahan. So kalau kau nampak sangat kontra ketinggian tu, dia akan mengelakkan shot-shot yang bersifat dua-dua tu berdiri sama. So shot satu-satu lah kot. Mungkin lebih close up, main banyak close up kot. Aku tak tahu. Tapi aku rasa dia akan main macam tu untuk nampakkan Nasty ni tinggi. Ya, and then boleh jadi Samad yang jadi Samad Tiong Man ni Amir Rahman sebab aku tengok dalam first trailer kan dia macam lurus bendul kan. Ya, betul. Sebab kalau yang aku tahu dalam animation pun dia memang lurus bendul Betul. Tu yang buatkan lagi teori tu lagi sahih dan strong sebenarnya. Betul. Tapi kita nampak Keluang Man ni Astro betul-betul push tau dia punya campaign ni. Dan kita takut juga sebab Keluang Man ni kira boleh kata setelah sekian lama Malaysia kita sendiri tak ada movie superhero, tiba-tiba kita Astro come out dengan Keluang Man. Ketakutan tu adalah takut Keluang Man ni flop sebab Joko Anwar yang buat Bumi Langit pun sekarang ni senyap. Tengah stop. So kita pun tak tahu sebab Bumi Langit tu waktu awal-awal dia keluarkan dengan dia punya idea dia, plan dia, kita dah macam excited tau sebab Indonesia nak go big macam MCU. Sekarang ni dah senyap sebab kita tahu juga bajet untuk buat filem action ni terlalu besar, tinggi betul. So yelah, in fact Thunderbolts pun, contoh Thunderbolts pun 300 ke? Salah, 180 juta. 180 juta, yes betul. Lebih kurang. So bayangkan 180 juta USD. Duit kita, aku rasa dah rampat lah. Okay. To be fair, filem Blood Brothers, aku rasa dah sampai 80 lah. Dah sampai 80 belum? Belum lagi, dia belum reveal lagi untuk ni. Nak sampai 80. Blood Brothers yang movie macam tu pun struggle. Ini pula aku rasa nak make sure Keluang Man
Yelah 180 juta confirm tak balik modal lah pada Tak tu. balik modal. Kalau dia betul-betul labu duit macam tu. Melainkan dia target market dia lebih wide, bukan Malaysia saja, Indonesia, dunia. Sebab kita tahu kebanyakan filem-filem yang nak pergi jauh, dia memang kena target yang lebih besar. Sebab Malaysia punya population dia kecil. Malailah Indonesia boleh lah sebab dia punya population besar kan. Sebab tu filem Jumbo tu boleh pergi. Sebahagiannya population punya contribution lah juga kan. Ya, okay. Cakap pasal Bumi Langit tadi, aku rasa even Malaysia pun, aku rasa kita tak ada masalah dari segi tenaga kerja untuk buat cerita superhero tau. Even CGI, technical semua kita ada. Aku rasa memang the main reason is just but money je lah. Betul. Even ada kawan aku cakap from Indonesia, dia kata the reason Bumi Langit tak jadi is sebab tak ada investor, that's it. Yes, betul. Aku setuju. Melainkan bila diorang dah start buat yang Jumbo kan, kita cerita sebelum ni, diorang dah nampak IP sebagai benda yang boleh jadikan duit selain daripada filem tu sendiri. Dan aku nampak juga ini Astro Show cuba buat. Maksudnya selain daripada target dia hanya semata-mata daripada keuntungan filem, dia cuba jual IP which is dengan merchandise dan sebagainya. Dan kita tahu juga IP Keluang ni quite strong. So kalau dia boleh pergi dan collab dengan banyak brand-brand besar, Funko Pop ke apa ke kan, aku rasa dia akan lagi go big. Ya. Untuk IP tu sendiri lah. First movie ni kita pun tak tahu idea dia okay, flop ataupun macam mana. Tapi marketing dia aku rasa memang Astro dah all out lah. Ya, tapi dari segi IP Keluang Man ni dah aku rasa bagi the best lah. Kita dia collab dengan Wanda. Ya, dengan beberapa brand lain. Aku rasa sekarang ni dia dah start game ni. Cuma aku nak tanya kau lah, kau perasan tak Keluang Man ni punya marketing style dia banyak guna AI? Tapi adakah kau bersetuju dengan benda tu? Aku agak open. Aku rasa tak ada masalah pun. Okay. Aku ada 50-50 jugalah. Aku rasa macam sepatutnya filem first ni kau jangan push on that sangat lah. Sebab sekarang kan orang banyak against that thing kan. So yeah, maybe it can be as natural as they can lah sebenarnya. Tapi at the end aku still okay lah sebenarnya. Tapi ya. Sebab aku rasa argument kenapa guna AI adalah budget. Boleh. Okay, kau bayangkan kita tengok campaign yang dibuat contohnya macam video-video yang di-upload kan. Okay, kau bayangkan animator nak kena buat benda tu. First, bayar mahal. Second, makan masa. So, tak nak aku rasa dengan keadaan yang kita nak melimitkan jumlah costing marketing, memang kena guna AI lah. Cuma of course lah, certain benda yang kau rasa nak tak nak kau kena guna juga designer punya kerja. Contoh, dia trailer. Tapi tadi kalau kita tengok trailer awal kan, waktu awal-awal keluar mainnya logo tu, dia punya logo dengan background macam tak kontras. Ada kontras. Ya. Hitam dah ada kontras lah. Itu je lah. Tapi aku rasa aku tak tahu lah. Aku rasa trailer dia better sikit je daripada yang first trailer. Betul. Aku setuju dengan kau. That's why bila aku tengok the second trailer ni, aku rasa macam ni rasa macam like quite better than the first one. Betul. Ya. Tapi tak tahu lah. Aku rasa untuk to be fair dengan filem Keluang Man ni, kita kena letakkan ekspektasi yang agak rendah kot supaya kita boleh lebih enjoy dengan filem. Betul. Dan ni debut kan cerita superhero sebab betul. Badang tu lantak lagi lah, tak ada kena kan. Tapi ni debut dan aku rasa kita kena support kau-kau lah sebenarnya. Aku setuju sebab untuk make sure diorang boleh produce filem yang lebih baik. Sebab track record Astro pun quite good kan. Betul. Sheriff last year. Lepas tu ada banyak lah filem-filem dia yang best sebenarnya Astro Show ni. Of course lah, kalau pada aku dia tak aku bukan apa, aku takut sebab kita tahu kalau filem Keluang Man ni katakan dia flop, dia bukan salah marketing. Dia salah kualiti filem. Bukanlah kualiti filem, mungkin aku rasa kita memang struggle untuk buat filem action. Tu je aku cakap.
Ya. Sebab okay, kalau orang bandingkan Clawman dengan Sheriff, bukan Sheriff, apa ni, Blood Brothers, dia adalah dua genre yang sangat berbeza. Type of action movie yang berbeza. So ini adalah filem superhero. Ya, betul. Aku cuma harap Anwari, sebab Anwari aku kuat percaya dengan dia punya writing. Aku cuma harap Anwari memang put fokus lebih kepada writing dia pada bahagian backstory Borhan, supaya story dia tu lebih kembang, tidak sekadar bertumpu pada fighting ataupun action semata-mata. Macam tu je lah pada aku. Kau? Aku pun setuju dengan kau lah. Sebab kita kan macam maybe akan kurang dari certain point kan, which is CGI or something kan. Tapi kalau aku rasa story dia power, confirm benda tu orang dah tak kisah sangat lah. Betul. Maksudnya Malaysia masih ada director yang boleh buat cerita action dengan story yang macam ni, walaupun CGI dia ada a bit less sikit and everything kan. So aku rasa benda macam tu lah yang akan membangkitkan lah macam expectation orang, atau orang lagi semangat untuk macam ni boleh, kita boleh buat the next superhero movie. Astro Show boleh proceed dengan semua projek-projek dia. So macam aku pun setuju dengan kau lah basically. Apa pendapat kau bila orang kata, contoh kan, kalau kita cakap pasal VFX kan, kita sebenarnya VFX Malaysia ni power gila babi tau. Betul. Kita ni dah go big tau. Kalau kau pergi dekat overseas, game-game banyak dia kita punya VFX. Maksudnya kita punya orang lokal lah yang bekerja dekat luar. Contoh kita dapat nampak Sofiang tu sebenarnya ramai gila yang power semacam dia. Cuma kan ada orang tanya, kenapa Astro tak ambil dia untuk filem? Korang kena tahu apa yang dia buat tu, katakan projek dia untuk 5 minit, dia kena habiskan dalam masa maybe dalam 2 bulan, 2 bulan 3 bulan kan. Ini kan pula satu filem yang berdurasi 2 jam. Kau tak boleh berharap pada Sofiang seorang. Kau kena ada tim yang besar. Sebab tu kalau kita tengok dekat overseas, in fact dekat, aku rasa dekat animation dekat local pun macam tu juga. Dorang nak contoh Boboiboy, Agent Ali, dorang makan masa untuk buat satu filem, dan satu studio tu hanya boleh buat satu filem je. Ya. Sebab memang untuk make sure, contoh lah, kalau kita tengok Agent Ali, series dia tak terlalu detail, tapi bila filem dia detail. Sebab first filem memang dorang push untuk duit. Betul. So dorang akan go detailing pada karakter dan sebagainya. Dan kedua, memang makan masa lah sebenarnya. Betul. Jumbo pun berapa? 5 tahun lah? 5 tahun, betul. 5 tahun. Tapi cerita pasal Sofian tadi, kalau nak harapkan dia, aku rasa dalam tim dia seorang je yang boleh buat VFX. Dia je VFX, sebab yang lain kebanyakannya adalah videographer yang bantu dia. Yes, betul. Aku ada suka tengok seorang YouTuber ni, dia buat VFX pasal Naruto kan, dia macam pelakon lah. Tapi dia buat tu 5 second je. Seminggu, 2 minggu. Lama tu. Ni orang mana? Orang Mexico, Brazil tu sih. Betul lah. Kau tahu, aku lupa. Aku lupa nama, tapi dia buat style lah. Cuma dia cerita lah macam dia compilekan video yang dia buat dengan daripada shoot semua, behind the scenes sampai ke edit semua, dia compile. Memang best lah. Tapi kau kena tahu yang buat dia tu memang kau buat animation sakat guna CapCut tak payah lah. Ya, betul. Sebab buat animation kat After Effects memang complicated gila lah. Take time. And then macam aku cakap, kita mungkin lah maybe selain Sofian, kita maybe ada banyak gila talent lah. Betul. Tapi maybe kita kurang dari segi macam resource lah. Macam kau faham tak? Contoh kalau nak buat animation, nak buat CGI gempak, kita perlukan superkomputer yang bawa power tau. Ya, setuju. So dekat situ lah mungkin kita kurang lah. Sebab yelah, benda tu budget yang besar-besar gila. That's why aku rasa Hollywood dia mampu, sebab dia ada duit. Diorang ada talent dan dia ada duit. Macam kita talent banyak, tapi duit untuk bayar orang tu boleh, tapi duit untuk beli all the supercomputer supaya nak mencepatkan kerja and everything, that's what itu yang kita tak ada aku rasa. Yang itu satu hal. Satu lagi sebenarnya, kita kena tahu bajet yang diorang kena keluarkan sangat besar tau untuk satu filem, untuk CGI. Dan
setimpal bila diorang cerita pasal bajet yang besar, setimpal dengan apa yang diorang dapat. Betul. Kan? Kalau filem lokal, dia punya target mostly memang lokal lah, orang Malaysia je. Macam aku cakap tadi lah, macam mana diorang nak dapatkan pulangan, sedangkan yang kita gembar-gemburkan memang kita betul-betul hypekan ni pun, Blood Brothers pun nak dapat 100k ataupun 80k struggle. Bukanlah, maksudnya memang tidaklah laju. Ya. Sebab kita punya audience ni tak boleh ada threshold je lah, kecil. So aku rasa tu memang limitation yang susah untuk kita cover, melainkan satu filem tu memang boleh dipasarkan selain daripada Malaysia. Ya, kalau kita pun maybe Malaysia paling jauh pun Indonesia, Singapore macam tu je. Brunei. Ya. Ya, itu pun macam struggle juga dari segi marketing kan. Sebab sebab tu aku rasa untuk make sure benda tu boleh pergi, dia kena go for story, jangan go for action sequence. Sebab betul. CGI ni semua tu agak costing lah pada aku. Ya, betul. Aku pun harap yang story Clongman ni, aku tak kisah dia nak revert from animation ke apa, but as long as dia power gila, then aku tak ada masalah. Betul. Yang paling penting, aku dah dipesan untuk menonton Clongman nanti, ingat, macam mana tengok pun, ingat, filem Clongman adalah filem buatan Malaysia. Yeah. So, jangan put high expectation terhadap filem tu. Janganlah kau anggap filem tu adalah filem Thunderbolt. In fact, Thunderbolt pun action sequence dia tak banyak. Kau anggap di end game ke apa ke, kau kena ingat tu adalah filem Malaysia. Kau kena realistik lah. Tu je. Korang jangan mengharap lah yang Borhan dibuat di Merdeka 118 kan. Suntik something, sebab dia sama-sama macam Borhan ni macam gila sikit. Bob kan macam ada masalah jiwa. Nanti kau ingat Borhan buat dekat 118 kan. Made in Malaysia. Thank you Syed sebab join hari ni. Korang boleh follow social media Film Freak, Syed punya social media. Kau boleh ni lah, shout out kau punya okay. Kepada penonton dan pendengar Sembang Wayang, korang boleh follow Film Freaks, Film Freaks MY. Kita aktif dekat 3 platform lah basically, TikTok, IG dengan Twitter. So korang boleh follow tiga-tiga. So biasa kita orang buat video and tweet jugalah. So jangan lupa follow kita orang. Aku akan letak dekat detail ni, ada orang punya social media, so korang boleh pergi tengok, follow Film Freak. Sebab Film Freak banyak juga bagi review tu filem-filem yang lain, yang mana sebenarnya Sembang Wayang tak mampu cover banyak sangat lah. Sebab kebanyakan ranjen yang kot. Tapi kita sama-sama menonton, menantikan Clongman ni akan dikeluarkan pada 29 Mei nanti. Okay, InsyaAllah akan tengok awal lah. Betul. Nanti kita akan bagi review lah. Yes. Okay, thank you. Until next time. Bye-bye. Assalamualaikum.